Mileage baru 30 km. Abang ni motor baru keluar kedai, datang untuk tukar needle bearing dia. Disebabkan sebelum ni, saya tanya sebelum ni kenapa tukar needle bearing? Disebabkan motor dia sebelum ni pernah jam dekat bahagian needle bearing. Jadi jom kita tanya customer. Bang, dari mana bang? Saya pada Bukit Beruntung. Nama apa bang? Nama saya orang panggil Kip lah. Bang, kenapa motor baru terus tukar needle bearing? Sebab sebelum ni pernah pakai SE. Dah jaga baik pun lah. Jaga dengan hitam, mileage semua jaga. Bawa pun ikut. Tak jauh, tak bawa laju. Tapi dia punya magnet tak boleh buka. So kena pump keluar. So jadi lagi teruk. Saya jual sambil yang baru. So jaga tukar needle bearing. So pada pengguna YSE, beli motor baru tukar terus needle bearing untuk bagi dia longgar sikit. Kalau tak habis jahanam. Okay bang, masih bang. Jadi korang dengar sendiri motor ni baru keluar saja tadi. Terus tukar. Macam mana korang nak dapatkan package needle bearing? Korang boleh pergi website kita bang. Standard saja, model jangan datang.